Okay, Honda City JM 9G Dudu 7 player 360 kamera, hybrid kamera macam ni. Okay, cut macam tu. 360 kamera, Sony lens 307, sangat sharp, sangat terang. Okay, siap calibrate. Okay, so 360 siap. So ini Dudu interface, kita tengok ada 3 apa panggil PIP. Lepas tu dia ada banyak lagi lah theme dia, setting dia. Dan dia ada device, switch, OBD, TPMS, temperature, HUD, ambient light, ADAS recorder, semua ni boleh pasang. USB boleh function balik dua-dua. Theme boleh pilih, siang, malam nak macam mana boleh pilih. Lepas tu boleh adjust lagi backlight supaya tak silau malam. Canvas dia belum ada 6-way lagi. Sound setting dia sangat best. Lepas tu dia ada ni theme center ni daripada orang lain yang dah buat, kita boleh guna juga. So ini ada manual dia, ada auto update, boleh check. Kalau ada update boleh update, tapi sangat lama. Apa lagi? Radio ada RDS tu sini. Kita full screen lah. Okay, sangat clear. Ada nama, ada logo. Dalam ni ada lagi 4G SIM card. Okay, so sini boleh buat map, boleh buat Waze. Sini boleh buat YouTube, widget selection, PIP, boleh pilih YouTube. Okay, so kena update dulu lah. So sini boleh letak shortcut, button semua boleh function balik. Lane wash semua boleh guna balik. So lane wash boleh buat kecilkan supaya tak mengganggu pun boleh. Nampak? Besar kecil, tekan button pun boleh. Bagi signal lane wash boleh, ataupun bagi signal nak ada 360 pun boleh. Macam ni 360. Okay, so itu saja. Oh, satu mic kat sini. Mic kat sini pun boleh, tapi abang ni dia nak pakai Dudu punya mic, kita letak sini. Kalau kat sini kita kena pakai mic kita sendiri. Lain-lain canvas